Tahan dah keluarkan kemah 3-in-1. Korang boleh jadikan dia shelter, boleh jadikan dia tempat tidur, dan paling best korang boleh sambung dekat kereta jadi curtain. Lagi satu, ketinggian dia 200 cm. So korang boleh berdiri kat dalam dia. Ini dia, Tahan Pavilion Shelter Tent. Size bag dia kecil ni, boleh masuk dalam kereta kecil je. Tapi korang boleh pasang kemah besar macam ni. Memang puas hati je lah. Kemah ni sesuai untuk 3 dewasa ataupun 2 dewasa, 2 kanak-kanak. Tak function kemah ni, korang tengok ni. Korang boleh pasang as a shelter saja. Memang puas hati lah. Dalam ni, korang boleh buat masak ke, nak lepak ke, nak santai-santai, memang best. Letak meja, memang puas hati. Yang special dengan kemah ni, korang tengok ni. Dia punya dinding ni, dia jenis U-shape tau. Bukan jenis rata. Jadi korang tengok, dia punya keluasan dia, Masya Allah. Memang puas hati lah. Berdiri pun selesa. Nak solat ke, nak tukar baju ke, semua boleh. Nampak ni? Luas kan? Time malam, korang boleh pasang inner tent ni untuk korang tidur. Nampak? Function tak function? Guys, kemah ni dia pakai 2 pool je. Material besi dia pun jenis yang kualiti tau. Tahan lasak. Dia punya frame, dia pakai fiberglass tau. So senang nak pasang. Paling aku suka dia punya material ni. Dia pakai 210 di Oxford tau. Memang tebal. Lagi satu, dia ni waterproof. 3000 mm. Jadi kalau hujan lebat, kau jangan risau. Tak akan bocor punya. Inner tent dia, ventilation dia memang tip top. Korang tengok ni. Dia punya luar, atas, semua dia pakai mesh. Jadi dekat dalam ni, korang akan tak rasa panas. Untuk inner tent, bahagian bawah ni dia pakai 300 di Oxford tau. So memang tebal. Jangan risau, tak akan masuk air punya. Zip dia memang premium. Buka tutup memang lancar. Tak sangkut-sangkut pun. Sekali tarik terus smooth je. Pintu inner tent siap dengan mesh. Jadi pengudaraan dia baik. Dalam masa sama bagi perlindungan penuh daripada serangga dan nyamuk daripada masuk dalam kemah. Korang mesti nak cari kemah yang boleh berdiri dekat belah dalam ni kan. Tinggi aku ni 180 tau. Tengok ni. Masih boleh berdiri dengan selesa. Okay? Dekat dalam ni bila boleh berdiri, korang boleh solat, boleh tukar baju dengan senang tau. Di bahagian atas ni, dia dah pasang mesh tau. Jadi, dia punya pendaraan dia memang baik. Dalam kemah ni, korang takkan rasa panas. Sebab dia punya udara akan sentiasa lalu tak terperap dekat dalam kemah ni. Sisi kemah ni dia ada poket dia untuk personal use. Ruang tidur pula memang selesa. Cukup luas untuk muat tilam air mattress queen size daripada Tahan. Tidur lena dan selesa. Nak letak lampu, letak kipas kat sini. Dia ada 2, kiri dan kanan. Saya tak command area, korang tak payah gaduh. Nak kiri ke kanan ke, dua-dua sama. Boleh pasang sini tempat masak, sini tempat rehat. Kat sini tengok sunset, dekat sini tengok sunrise. Nampak? Mantap gila kan? Kalau korang nak jadi curtain, senang. Korang masuk dia kereta kat sini, buka je pole ni, dan korang terus ikat dekat kereta. Nampak? Memang function lah. Ni memang berbaloi untuk korang grab. Sebab apa tau? Kalau korang pergi piknik, boleh pasang shelter je. Tapi tiba-tiba korang nak tidur, boleh pasang inner tent. Korang boleh tidur dalam dia. Kalau korang nak jadikan curtain pun boleh. Nampak? Memang function, banyak pilihan korang boleh pilih untuk pasang kemah ni. Harga kemah ni memang berpatutan dengan apa yang korang akan dapat. Jadi, pilih Tahan Pavilion Tent untuk kemah korang.